Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke majlis pengundian bagi acara kalam jama'i yang akan berlangsung pada tarikh 27 hari bulan nanti. Jadi pengundian akan berlangsung melalui wheel of name dan mari kita sama-sama lihat. Bagi kategori ataupun undian yang pertama adalah kepada sekolah SMK Taman Seri Andalas. Kemudian yang kedua adalah daripada SMK Taman Kelang Jaya. Kemudian yang ketiga adalah daripada SMK Methodist SCS. Undian yang keempat adalah daripada SK Kampung Johan Setia. Kelima adalah daripada SK Sungai Udang. Yang keenam adalah daripada SK Sungai Binjai. Yang ketujuh adalah daripada SK Methodist. Giliran yang ke-8 daripada SK Perempuan Bukit Kuda. Undian ke-9 daripada SK Bukit Naga. Undian yang ke-10 adalah daripada SK Pulau Indah. Yang ke-11 adalah daripada SK Rantau Panjang. Dan secara automatiknya SK Teluk Gong mendapat undian yang terakhir iaitu ke-12. Jadi selesai sudah kita punya majlis pengundian. Selamat berlatih dan selamat bertanding. Jumpa di sana.